Masuk pilihan raya ni, kita nak lawan parti. Betul tuan sekalian? Siapa lawan kita ketika ini? Pakatan Harapan, DAP. Ni yang jelas. Kita bukan lawan antara bangsa. Bukan lawan bangsa, tuan-tuan. DAP tidak mewakili orang Cina. Betul, tuan-tuan? DAP bukan parti mewakili orang Cina. DAP bukannya mewakili suara orang Cina. Tuan-tuan, DAP sebuah parti. Dan kita lawan dengan parti ini ketika ini. Perikatan Nasional lawan dengan DAP. Hadirin sekalian, saya nak tanya kepada tuan-tuan sekalian. Selama ini, adakah DAP telah mengubah dasar-dasar dan polisi partinya? Adakah dia berganjak daripada perjuangan Malaysia yang digagaskan oleh mereka? Adakah masih termaktub dalam pelbagai mereka untuk menjadikan negara ini negara sekular? Adakah satu bukti yang tuan-tuan tengok usaha DAP untuk martabatkan agama Islam di negara ini? Apa yang tuan-tuan nampak ketika ini? Apa yang diganggu oleh mereka ketika ini? Apa yang DAP tak buat kepada negara kita? Tuan-tuan, disentuh isu berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu, betul? Apa lagi dia sentuh? Tuan sekalian, apa lagi DAP sentuh? Apa lagi, tuan-tuan? URA lagi. Apa? Tak dengar apa? Ini sensitif, tuan-tuan. Di Selangor, tuan sekalian, apa yang DAP lakukan? Di berlawan dengan Tita Tuanku Sultan, ini bukan perkara kecil. DAP telah melanggar garis merah ketika ini. Tuan-tuan, banyak perkara yang dia buat. Berlawan dengan Tuanku Sultan Selangor, lawan Tita Sultan Selangor, isu kandang khinzir di Selangor. Tuan-tuan, bukan perkara kecil ketika ini. Isu tulisan Jawi, isu nak martabatkan agama Islam, semuanya disentuh oleh DAP. Hadirin sekalian, sebab itulah sebut sini, kerja kita ini besar ketika ini. Tugas kita, tadi disebut oleh Ustaz Hanif, insya-Allah kita kena pastikan di Johor ini, insya-Allah mudah-mudahan boleh mengulangi sejarah Sabah. InsyaAllah DAP akan dikalahkan di bumi Johor ini, insyaAllah tuan sekalian.